Morning guys. So macam korang semua tahu, kita baru je selesai settle kita punya proses makeover GT86 kita ni. So sekarang dia dah macam inilah rupa dia. Tapi macam biasalah, walaupun dah macam ni, ada je benda-benda kecil kita nak buat. So hari ni, ni barang ni aku tak buka lagi tau. Benda ni dah sampai lebih kurang 2 bulan dah sebenarnya masa kita ni tengah buat. So kita nak try DIY sendiri barang ni. Barang apa? Jom. So jom kita unboxing. Kau bayangkan, aku beli dah 2 bulan. Sebulan lebih 2 bulan lah kan. Aku terpaksa accept order je. Tak tahu barang ni legit tak legit ke, okey tak okey lah kan. Hopefully okey lah. So aku nak hantar pergi buat kat kedai. Tapi kedai yang biasa aku hantar tu dia sibuk. Jadi aku malas nak menunggu. Weekend-weekend ni tak ada benda nak buat. Jadi aku fikir aku nak buat sendirilah. So first thing first, ini adalah NRG punya so-called quick release hub. Quick release hub untuk steering wheel. Means that boleh cabut steering lah lepas ni. Tapi ni yang biasa punya lah. Ada macam-macam brand, ada macam-macam benda, jenama yang ada macam-macam function. So aku go with the simpler one, nak test dulu. Sebab apa, duit dah banyak habis dekat buat body kit. So tak apa, kejap lagi kita tengok. Yang ini steering wheel dia lah. So again, dekat platform aku ni, aku banyak try and error je lah. It's not necessarily semuanya aku beli yang mahal-mahal punya. Kadang-kadang aku beli dekat tempat orange semua. Jadi just bear with me. Kadang-kadang tujuan dia sebab kita nak buat DIY, nak test out dulu. So bila mana kita rasa confident nak guna, baru kita akan invest pada yang lebih branded macam tu lah. So ini dia punya steering wheel dia lah. Alright. So kita try tengok hub dia dulu, supaya dia mesh macam yang aku tengok dekat tutorial YouTube. Sebab apa, nanti kejap lagi nak pasang baru tengok tak cukup barang ke apa kan. So ni dia punya aksesori dekat dalam kotak dia lah. Try tengok satu persatu. So ini dia punya hub dia. Ni adalah hub dia. Should be this one yang akan ikat dekat steering ni. Nampak? Warna hitam. Itu dia ada macam-macam jenis. Dia ada yang ada ding punya sound lah, macam-macam lah. Kami ada ding punya sound lah. Aku pun tak tahu macam mana kejadiannya nanti. Tapi again, kita akan try. Kita akan cuba sendiri hari ni. So lagi satu kotak dia ni, ada wire-wire dia. Inilah kot aku tengok. Dia ada resistor untuk bagi dia punya airbag dia tak menyala kot. Again, we will try and see. Ini adalah another part of the quick release lah. So ini should be yang akan kita ikat pada hub yang asal, pada body kereta lah. Alright, nanti korang get the idea lah. Kita cuba Alright, so ini adalah dua bahagiannya. So kita try tengok steering wheel pula. Steering wheel ni ada macam-macam jenis, bergantung pada apa yang korang nak, macam mana korang nak lah. Yang aku go for this one untuk this time. Alright. So adalah barang-barang horn dia kan. And then steering dia, steering wheel dia. Aku ambil yang jenis flat bottom punya. Macam ni lah. Dia ada macam-macam jenis. Dia ada yang jenis concave sikit kan, yang macam untuk drift ni kan. Aku ambil yang simple, nak try ni dulu supaya dia tak terlampau ke aku. Sebab apa, aku tak tahu yang ini jenis panjang ke jenis pendek ke kan. Jadi jom kita try buka steering yang lama, kita try pasang baru. Hopefully jadi. Let's go. So yang lama ni, kita punya steering wheel macam inilah. So kita punya kereta ni asalnya auto, tapi dah convert manual. Cumanya steering wheel ni masih lagi berpedal shift tau. Jadi kadang-kadang bila aku buat konten, aku post kan, orang akan tanya, bang kereta abang manual ke auto sebenarnya? Asal gear knob nampak manual, tapi ada pedal shift kan. Jadi sebabkan kita tak usik lah kan. Tapi aku punya versi ni yang jenis simple, dia tak ada apa-apa function button. So should be lebih simple lah. Dia ada airbag, ada horn, that's it. Jadi jom kita try buka dulu. Based on YouTube punya tutorial, kita tengok. Hopefully mudah dan straight to the point. Aku rasa kita kena pergi DIY jap. Sebab apa, kalau based on aku punya tengok dekat YouTube, nak buka dia punya center steering dia tu kena pakai yang size 17. Yang ini paling besar kita ada 12. So kejap lagi yang tengah-tengah buat tak ada size kan, satu hal. Okey, kita dah dekat DIY. Kita dah jumpa lah kot. Ni lah kot Kena beli NT ni kot kan. Mahal juga 69. Ada tak size ni sampai size berapa ni? 22. Lepas tu dalam masa sama kita beli benda-benda lain juga. Jom. Okey, kita dah kembali dengan 17 punya range ni. Range yang panggil lah. Buka boot ni lah. Jadi jom kita set up. Sekejap. Belum tu dia orang cakap better
buka dia punya bateri. Sebab apa? Airbag, takut airbag deploy. Bismillah. Alright, settle, bateri dah settle. So, inilah kejadiannya. First thing first, kita nak kena buka airbag ni. So, kalau based on dekat YouTube punya tutorial, dia ada 2 ke 3 lubang kat sini. Kita kena congkil pakai screwdriver dekat lubang sini. Lubang ni untuk pop up kan dia. Dia dalam lubang tu, korang nampak tak ada macam besi silver tu kan? Dia sama tau pada 3 lubang. Dia ada sini, dia ada bawah sini, sebelah sana. Kau tolak je. Pakai ni kau tolak, nanti dia akan pop up nampak. Dia dah release. Jadi tinggal sebelah lagi. Kita tolakkan dia. So, dia akan release macam ni. Ni airbag. Jadi kita unlatch lah semua ni. All the cable ni unlatch elok. Alright, so dah unlatch kan dia. Ni airbag ni. Tak elok kat tepi dulu. So, kita ambil kita punya yang buka saiz 17 ni. Alright. Pastikan arah yang betul. So, katanya jangan buka sampai habis dulu. Bismillah. Oh, okey, dah release. Dia cakap longgar-longgarkan dulu. Jangan buka sampai habis. And right, dia dah lepas. Baru kita buka sampai habis. Alright, so far so good. Ni dia. And then kita keluarkan ni, pastikan wayar ni elok. Pastikan dia elok. Ini pun kita buka lah. Alright. Buka. Okay, bismillah. Alright. Ini wayar untuk pedal shift. Kita punya steering ada pedal shift Alright, settle yang ni. So dia ada 2 ni. Satu adalah should be horn. Satu lagi ni adalah dia punya airbag dia. Setakat sekarang kita punya proses jalan dengan jaya je. Benda ni. Ni. Macam dia punya resistor dia panggil lah untuk airbag dia. Kat sini ada merah hitam ni. So kita masukkan yang dekat sini, yang dekat warna merah. Ini dekat warna hitam. Itu yang kita lock balik lah. Lepas tu korang standby siap-siap lah wire tape ni untuk balut apa yang patut lah supaya dia lock in place. Alright. Now, ambil yang bahagian ni bahagian yang ini. Nampak ni? Yang ada wire ni wire satu ni. Alright. So, yang ini kita boleh sorokkan lah benda ni dekat dalam ni. Dekat dalam kita boleh sorok dekat dalam ni. Sorok elok. Yang satu ni dia kena lalu ke atas. Okay. Yes, gear. Right, macam ni. Bismillah. Right, okay. Sorok balik. Pastikan NRG tu berada dekat tengah-tengah. Okay. Patutnya macam tu lah. Dia dah lock ni. Right, so ikat balik dia punya nut ni. Nut ni ikat balik kat tengah. Okay, ikat. Tak messing around. Alright, should be good to go dah ni. So, kita dah settle part ni. So, another half. So yang ni kita ada 2 bahagian. Yang ni adalah untuk adapter untuk horn dia. Yang ni kita ada 2 pieces kat sini. So, yang ini kita boleh detachkan dia. Tekan sini. Pada sini. Oh, dia dah kecampak situ lah. So, yang ini kita akan pasang dekat sini. So, ingat tak tadi? Kita ada wire horn. Mana dia? Wire horn ni dekat sini. Alright. So yang ini dah betul. So balutkan benda ni. Nampak satu ni kan ada getan, satu lagi tak ada. Nanti horn dia berbunyi bila touch dekat besi tu lah. So kita balutkan dia. Alright. Supaya dia tak bersentuhan. Alright. So kita ambil dia punya skru ni, kita kena ikat based on lubang yang ada ni. Korang skrukan ikut yang ada dan korang skrukan tu silang lah supaya dia balance. Okay, supaya dia balance. Biasalah kalau korang berminat pautan dekat video ni. So ketatkan lah. Sini. Sini.
Okey. Untuk sekarang settle yang dekat sini. Now, yang ini ikatnya pada steering wheel kita. Dekat sini. Tengok mana lubang ni. Ngam. So logo NRG ni pastikan dekat atas. So dia akan jadi macam ni nanti. Ikut macam inilah. So steering ikatnya macam ni. Alright. So untuk steering, kita ambil steering punya barang. Dia punya horn dia. Kan. Dia punya skru-skru dia. Saya ada bagi skru spare lagi. Aku rasa kan kita try pasang bateri balik kan, tengok horn dia berfungsi ke tidak. Okey, bateri dah pasang balik. We try to see. Alright. Betul lah tu. Okay. So, kita pasang kat sini dulu. Okay, korang align lah ikut ketegakan sepatutnya. Suara makin lama makin slow kan. Makin tak bermaya. So dia akan jadi macam tu. Ke sini kat belakang sini. So sekarang kita sambungkan kembali. Ini pada sini. Sikit lagi kawan-kawan. Ini pada sini. Okey. Ini pada sini. Okey, tak elok. Lepas tu wire-wire ni duk elok belakang. Align-kan dia. Kita ambil skru tadi. Alright. So far so good. Try start, bismillah. Okay. Alright. On ada. Kalau kita nak buka, boleh simpan steering lah lepas ni. Wow. So nak pasang. Alamak. Handsome bye. Horn ada. Steering pun dah jadi. So kalau nak adjust, okey. Yang ni jenis yang short tau. Jadi kita tak tambah tau dia punya ni sangat berbanding dengan yang lama. So tebal dia akan jadi lebih kurang je, nampak? Lebih kurang je. Dia punya tebal yang lama ni dengan tebal yang baru ni sama. Sebab apa? Dia punya hub ni jenis short punya. Dia panjang tau. Kalau panjang dia akan ke depan lagi. So bila korang nak beli, pasti korang beli yang mana yang korang nak lah. Oh, nampak bagus sikit. Dah tak ada pedal shift. Oh, sukses. So kalau anda kata dah sampai rumah kan, matikan enjin kan, tarik bawah ni, boleh keluar, bawa keluar steering. So lebih secure. Yes, settle. Achievement dengan berseluar pendek dekat rumah pandai-pandai terik ni. Jadi kalau siapa yang pakai GT86 ke BRZ ke, nak pakai NRG punya quick release ni, korang boleh follow lah. Kalau anda kata tak faham pun, korang komen je dekat bawah. Dah, aku nak masuk dalam nak rehat, minum air dahaga. Ciao.